Baru-baru ini spekulasi mengenai perceraian pelakon Nina Iskandar akhirnya terjawab apabila dia mengesahkan sudah bercerai talak satu dengan bekas suami Azlan Azanan tahun lalu. Nina atau Nur Akmalina Iskandar, 34 tahun, menjelaskan perceraian berlaku bukan berpunca daripada pihak ketiga namun disebabkan tiada persefahaman. Selain itu, Nina akui kini bergelar janda dan tidak mahu berselindung. Sebelum ini, Nina tidak berani untuk berkongsi mengenai hal itu kerana kes penceraiannya masih berjalan. Malah, Nina menjelaskan mereka sudah tidak tinggal sebumbung sejak pertengahan 2022. Bagaimanapun, pelakon kelahiran Brunei itu menjelaskan dia tidak mahu mengaitkan mana-mana pihak dan ingin menjaga sensitiviti keluarga. Sementara itu, pelakon drama Andainya Takdir bersyukur kerana anak tunggal lelakinya, Aryan Ar-Rizkin yang berusia 5 tahun itu memahami situasi yang berlaku. Di samping itu, Nina dan bekas suaminya memilih untuk membesarkan Aryan bersama kerana tidak mahu memutuskan hubungan anak dan ayah. Sebaliknya, Nina ada membawa anaknya itu ke Johor untuk berjumpa dengan bapanya dan keluarga bekas mentua. Terdahulu, Nina mendirikan rumah tangga dengan penolong pengarah drama Muhammad Azlan Azanan atau dikenali sebagai Lan Lebah pada April 2019. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan anak lelaki Aryan Ar-Rizkin yang kini berusia 5 tahun. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga hubungan Nina Iskandar dan bekas suami sentiasa dalam keadaan baik dan terus berkarya dalam industri seni.